Korang pernah tak dengar pasal orang barat yang dah berpuluh-puluh tahun hidup kat negara maju macam Amerika, UK atau negara-negara barat lain, tapi bila sampai je kat Malaysia, terus rasa macam masuk ke dunia yang berbeza? Memang ramai yang tak percaya. Diorang siap tertanya-tanya, betul ke ni Malaysia? Bandar dia moden gila, bersih pula tu. Selama ni aku ingat negara barat macam Amerika dan UK je yang paling maju. Rupanya kat belah dunia lain pun ada negara yang jauh lebih hebat. Benda yang sama juga dirasai oleh Mak Saleh ni. First time dia jejak kaki dekat Malaysia, terus kagum dengan kecanggihan Kuala Lumpur. Sampai dah 10 kali dia datang balik ke KL. Guys, I really don't know how anyone could dislike Kuala Lumpur. I visited the city maybe more than 10 times, and every time when I come here, I'm enjoying. Such a beautiful big city. A lot of restaurants, Turkish, Arabian, big portion. My stomach always full and food really so tasty. A lot of place for walking. If you live in Bali, you know what I'm talking about. It's this option not available for us. Here I can walking like many hours and a lot of places for enjoying. So I really love Kuala Lumpur. If you are not, try to explore this city. Kita boleh tengok dalam video tu, memang jelas dia betul-betul kagum dengan apa yang dia nampak di Kuala Lumpur. Siap banding dengan Bali dan rasa KL jauh lagi best berbanding Bali. Bukan setakat pembangunan bandar je yang buat diorang kagum. Ramai orang barat pun terkejut tengok sistem pengangkutan awam Malaysia. Pada pandangan diorang, kualiti pengangkutan awam kat Malaysia jauh lagi baik berbanding apa yang diorang biasa tengok di barat. So I landed in Kuala Lumpur, Malaysia, and I decided to take the train. You know, it's been a while. Usually I just get taxis or motorbike. And the first impression of the trains, absolutely nice, clean, tidy, it's quiet, you know, it's amazing, really clean. If you take the trains in Germany or in the UK, it's always noisy, it's smelly, it's stinky, you know, and they're never on time. And over here, fast, reliable and clean. You don't feel like a junkie taking trains, you know. Very good impression. Orang UK pun sampai terkagum-kagum dengan semua kemajuan yang ada dekat Malaysia. Mungkin ada antara korang yang rasa pelik, kenapa diorang boleh kagum pula dengan kemajuan Malaysia? Sebenarnya benda ni sangat wajar, sebab negara barat pun bukan negara yang sempurna. Bukan semua tempat dekat sana tu canggih. Ada juga kawasan yang agak usang dan kurang terurus. Kat New York contohnya, kalau korang tahu, ramai orang mengadu pasal bau busuk kat bandar tu. Dari segi pengangkutan awam pula, banyak bandar besar di barat yang sistem train dia dah lama dan kurang selesa. Sebab itulah diorang terkejut beruk bila sampai kat Malaysia.